datang. Ni memang kaum ibu yang paling banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurfadin Alia Masyita Linda Abdul Haq, melaporkan secara langsung untuk TV PSS Al-Farabi. Suasana pada hari ini meriah sekali dengan kehadiran ibu bapa dan guru sempena Mesyuarat Agung PIBG kali ke-22. Agung tahunan PIBG kali ke-22 ini dalam suasana aman dan harmoni. Memandang menjemput yang berusaha Ustaz Muhammad Farihi bin Abdul Halim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Agung. Bagaimanakah perjalanan mesyuarat kali ini? Apakah harapan warga kepada pemimpin yang bakal dilantik nanti? Ikuti laporan penuh saya. Jom! Murid insan sejahtera itu berada berilmu, berkemahiran, berdaya tahan. Menjemput yang berusaha Encik Maswati bin Maimun yang di-Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Agung. Mesyuarat ini menjadi platform yang terbaik untuk kita mengeratkan lagi hubungan dengan pihak sekolah. Selain itu, dalam kesempatan ini kita dapat berbincang, berkongsi idea dan memberi pandangan masing-masing untuk meningkatkan lagi prestasi sekolah mahupun pembentukan sahsiah anak-anak di SK Tanjung Agung. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon majlis Tanjung Agung setuju dengan apa yang akan saya sampaikan selepas ini. Dan di sini saya ingin minta supaya dapat memberikan sokongan keterusan kepada ketua kampung kita. Ya. Tujuan saya pada hari ini ialah apabila ibu bapa khususnya kaum hawa dapat memenuhi ruang daripada depan sampai ke belakang, saingannya kepada kaum lelaki saya. Ya, tapi apa yang penting di sini ialah betapa saya dapat nampak komitmen ibu bapa untuk melihat. Saya menonton kepada barisan sekolah, guru dan juga ibu dan kepimpinan juga tok ketua kita. Maka sudah diluluskan peruntukan untuk membuat pelebaran jalan daripada hujung sana dan juga hujung dan juga kembali. Terima kasih Tok Ketua. Dan juga satu tambahan ekstravaganza oleh Tok Ketua, akan ada traffic light di ujung sana. Saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung PIBG pada tahun 2026. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.